Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada panel juri yang dihormati, guru pembimbing yang dikasihi serta para penonton sekalian. Izinkan saya mulakan dengan serangkap pantun. Asalia Intisha nama diberi, lembut bicara, teguh berdiri, menyuap kata meniti erti, bicara buku menyentuh hati. Nama saya ialah Asalia Intisha binti Muhammad Ibrahim. Saya berusia 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Metodis Tanjung Malif. Kod sekolah saya ialah ABBA 002. Hari ini saya akan membicarakan tentang sebuah buku istimewa yang bertajuk Aku, Kau dan Miau, edisi keempat Penawar Hati terbitan Komik M yang berharga RM12. Buku ini mempunyai 112 halaman yang bercetak. Buku ini adalah antologi 8 buah cerita pendek bertemakan kucing bukan sekadar haiwan comel, tetapi simbol kasih, kesetiaan dan penyembuhan hati. Buku ini menyebutkan karya pelbagai artis komik tempatan seperti Ben Wong, Pippi Chan dan Nardah Eliana. Antara kisah yang menyentuh jiwa saya ialah Parut. Parut mengisahkan tentang seorang sukarelawan yang bernama Aina. Aina ditugaskan untuk menjaga kucing yang terbiar dan tidak dijaga. Malangnya, Aina mempunyai trauma terhadap kucing. Dia mencuba untuk menjaga kucing dengan sebaik yang boleh. Kisah yang kedua, Palik. Palik mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Rizky. Rizky tidak pernah mencintai kucing. Tetapi pada suatu kala, dia bermimpi menjadi seekor kucing. Dia dilayan dengan sangat teruk. Dia terima hakikatnya. Keesokan harinya, dia terjumpa seekor kucing yang sangat comel. Dia menjaga kucing itu dengan baik. Tema utama buku ini ialah kasih sayang, pengorbanan dan hubungan antara manusia dan haiwan. Ia disampaikan melalui gaya bahasa santai dan ilustrasi yang penuh ekspresi, menjadikan buku ini mudah difahami dan menyentuh perasaan. Buku ini benar-benar menjadi penawar hati, menyedarkan kita bahawa kasih sayang itu hadir dalam berbagai bentuk, termasuk melalui kasih seekor kucing yang tidak pernah meminta apa-apa selain kasih yang ikhlas. Hadirin sekalian, renung-renungkan, hidupkan rasa kasih sayang dan kebaikan, bukan sahaja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari 2363. Akhir kata, terimalah pantun penutup saya. Miau berlari di taman larangan, menyapa hati yang pernah luka. Buku ini menjadi pedoman, mengajar kita erti manusia. Sekian, terima kasih.